الله أكبر الله أكبر الله. Aiman, seronok ke pergi beraya? Mestilah Bu. Kalau lagi banyak dapat, lagi seronok. Tapi Man, raya ni bukan setakat mengumpul duit raya, tapi berkongsi rezeki. Tapi Bu, kalau kita asyik memberi, nanti kita yang rugi. Tapi ada yang lebih bermakna daripada duit Man. Suatu hari nanti Aiman akan faham. Bu. Dalam kelas, hari ni siapa yang tak hadir? Hafiz. Hafiz tak hadir, cikgu. Hafiz seorang saja? Ya. Korang dah dapat berapa banyak duit raya? Aku dah 300 lebih. Wah, banyak tu duit kau. Aku baru 100 lebih. Kau tahu tak, malam di rumah Hafiz terbakar. Hah? Gila? Macam mana dia dengan keluarga dia? Diorang selamat. Tapi rumah Hafiz terbakar. Baju raya dengan duit raya semua terbakar. Wah, kira. Kak, saya nak beli collection kak. Okay kak. Tapi Man, raya ni bukan setakat mengumpul duit raya, tapi berkongsi rezeki. Korang, tahun ni kan duit kita banyak kan? Apa kata kita tolong Hafiz tahun ni? Man, aku dah simpan duit raya aku, nak beli barang aku. Aku pun sayang duit raya aku. Tapi kali ni kita tolonglah Hafiz pula. Betul-betul boleh juga tu. Korang nak dema tak? Duit untuk Hafiz sebab rumah dia terbakar. Hafiz, kita ada sesuatu untuk kau dan keluarga kau. Apa dia? Ni, untuk kau. Apa ni? Banyaknya. Korang berkumpul ni untuk aku. Kau nak tahu, kau tak semangat Hafiz. Kita semua ada untuk kau Hafiz. Maaf saja, lah ada kita kongsi. Terima kasih semua. Sama-sama.